Assalamualaikum anak-anak online mami. Sekarang tujuan kita sekarang tanggung jawab kita bersama pergi mengundi. Mengundi apa itu? Mengundi tapi rahsia. Dah menang nanti baru bagi tahu. Sekarang ni kita cek parking dulu. Kita cari parking untuk parking kereta. Okey. Rasa sini sesuai ni. Kita parking sini dulu. Dah parking. Baru kita pergi jalan mengundi. Dah, jom kita mengundi. Hidup BM, hidup. Hidup BM. Aku rasa tahun ni BM pasti akan menang. Okey. Fikir ni, undi ni kena fikir-fikir yang betul-betul. Yang betul-betul dia fikir. Jom kita undi. Undi. Ini sekolah kebangsaan Cina. Kebangsaan sekolah Cina dekat Singkabatu 19. Jom kita jalan. Jalan. Tiba-tiba kena panggil. Dia kata bagi IC dulu. Jom. Jom kita jalan sampai hujung. Jalan. Ayo guys, kita masuk mobil dan kita akan kembali pulang ke rumah. Ini undi ni pada kita sendiri lah. Tak ada siapa-siapa paksa lah. Siapa kita pilih, itu keputusan kita. Ni sekarang kita kena bagi IC kat sini dulu. Kalau Indonesia kata kat TP, bagi dulu 2, baru dia bagi. Dekat mana tempat kita nak mengundi. Pasal tempat yang sama jugalah. Kita bagi IC, lepas tu pergi atas. Sampai atas nanti tak dapat nak rakam lah. Sebab dah masuk bilik mengundi kan, jadi tak dapat rakam. Dapat rakam separuh je. Silakan download lagi lah video. Ami punya ujung tu naik tangga. Memang jauh. Adik saya dapat 1. Betul-betul dia tak payah naik tangga. Ini pun saya rasa senyap ni. Pakai kenangan kan. Kita pergi jalan sampai sini lah video Ami. Assalamualaikum.